Tuan-tuan tahu kenapa turunnya 3 kul? Surah yang disebut dengan surah 3 kul ini, kalau tidak kerana sihir yang berlaku pada Rasulullah oleh seorang pemuda Lubayy bin A'sam, seorang pemuda Yahudi yang sihir Rasulullah. Tuan-tuan jangan ingat sihir-sihir ni tak ada. Ada orang kata ada lagi ke zaman-zaman sekarang ni sihir. Zaman sampai dunia kiamat akan berlakunya sihir. Ada orang kata mana mungkin ada orang sihir orang. Macam mana nak buktikan dengan sihir? Berlaku zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah disihir oleh Lubayy. Macam mana Lubayy ni sihir Rasulullah? Diupah seorang kanak-kanak supaya pergi curi sikat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayar dengan 5 dirham pada kanak-kanak itu. Kanak-kanak itu baru datang sikat rambut Rasulullah pada dia. Dia patahkan sikat rambut Rasulullah. Dia ambil 11 helai rambut Rasulullah, diikatkan pada simpulan itu. Kemudian dia ambil batu yang kecil, diikatkan dengan batu, dengan rambut Rasulullah tadi, dibacakan dengan mentera-mentera tertentu. Mentera-mentera ni anak tak nak ajarlah, kan ramai pula nak hafal. Mentera dibaca. Bila dibaca saja 11 biji batu. 11 biji batu dicampak di telaga Zakwan di hujung kota Madinah. Ditindan dengan batu yang besar. Batu yang kecil tadi ditindan dengan batu yang besar. Sehingga kan Rasulullah rasa berat di belakang Rasulullah. Rasulullah tak boleh bangun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh bangun untuk solat saja. Tuan-tuan baca balik dalam tafsir kepada dalam asbabun nuzul kepada 3 surah, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kenapa surah ini turun? Di saat mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak boleh bangun. Bangun untuk solat dia. Lepas solat Rasulullah lepas balik. Rasulullah tak boleh bangun, rasa berat kat belakang. Di antara tanda-tanda sihir lah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan belajar sikit tentang tanda-tanda sihir ni, kita mula mimpi ular banyak sangat. Mimpi air yang kerap sangat. Mimpi kita menyusu. Mimpi-mimpi yang menakutkan. Mimpi jatuh tempat tinggi. Bangun lepas tidur lebam-lebam. Kemudian kita sering kali pening kepala. Cek doktor, darah normal. Dalam keadaan sering kali berdebar-debar. Banyak lagi lah tanda-tanda ni. Nak tahu tanda-tanda ni kena bawa pisang 2 tandan, ayam golek 2 ekor. Kita sambung kemudian nanti yang sebut. Nak sebutnya Rasulullah ni, di antara tanda dia jadi berat kat belakang. Berat kat belakang ni, di antara tanda dia. Rasulullah hanya boleh bangun, kemudian Rasulullah baring, jatuh balik, bangun untuk solat. Malam, Rasulullah keluar air mani. Mimpi yang basah. Tapi Rasulullah tak bersama dengan isteri. Dalam keadaan sihir sampai peringkat demikian. Ni berlaku ni di kalangan masyarakat kita demikian ni. Orang Melayu kita ni sampai hari ni sihir-sihir ni masih lagi wujud. Orang Melayu kita ni kan, dia tak puas hati dengan orang tu, tak puas hati dengan orang ni, dia sihir je orang. Guru besar dia kena sihir lagi. Guru kecil biasa je kena sihir. Nak sebutnya kena sihir ni, gambaran orang kita ni sihir menyihir ni biasa. Kebetulan pula di Malaysia kita ni tak ada undang-undang sihir. Tuan-tuan kena sihir, tuan-tuan pergi report pada polis. Tuan, saya kena sihir tuan. Polis pun jawab, saya pun kena sihir juga, katanya polis. Nak sebut macam tak ada undang-undang. Negara Bangladesh pun ada undang-undang sihir. Lebanon pun ada undang-undang sihir. Orang yang terlibat dengan sihir nak sebutnya negara besar pun ada undang-undang sihir. Malaysia kita ni negara yang bebas untuk sihir-sihir. Satu nak sebutnya tempat kita ni ada Tok Bomo kelapa, Tok Bomo tembikai, macam-macam gaya Tok Bomo. Nak gambarkan tentang Rasulullah di sihir ni sampai turun malaikat Jibril dengan malaikat Mikail. Malaikat Jibril berada hujung kepala Rasulullah, malaikat Mikail berada hujung kaki Rasulullah. Dibaca saja ayat ruqyah, bila dibaca saja kemudian terus dijawab. Malaikat Jibril sebut Rasulullah sudah disihir. Siapa yang sihir Rasulullah? Disebut cerita. Rasulullah dengar saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar cerita ni, dia cakapan di antara malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Terus Rasulullah arahkan supaya sahabat pergi ke telaga Zakwan itu, kemudian terjun dalam telaga itu, diambil batu-batu yang dimaksudkan tadi, dibawa di hadapan Rasulullah, lalu dibaca pada simpulan yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Lalu Rasulullah hembus, Rasulullah putuskan ikatan yang pertama. Min syarri ma falaq, 5 ayat dalam surah Al-Falaq, 6 ayat dalam surah An-Nas. Barulah Rasulullah rasa lapang, dada Rasulullah
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula diajar oleh malaikat Jibril, setiap kali mana nak tidur baca 3 kul. Katanya malaikat Jibril, baca 3 kul ini. Baca kemudian diusap di seluruh tubuh dan nescaya pada hari tersebut, malam itu kamu akan selamat daripada disihir oleh seseorang. 3 kul ni, Allah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jangan pula lepas pada ni angkat tangan 3 kul je jangan. Amin terus dia. Baca bagi